4K, pelakon-pelakon handsome. Dia bukan macam tu. Dia nak hang watak Luffy tu sebagai apa, Nami tu sebagai apa, Zoro ni macam mana. Dia nak jiwa watakkan tu. Lepas tu Vivi, aku tak mau usik benda ni. Sekali orang cakap aku racist, tapi awak Vivi macam tu. Assalamualaikum gang, welcome to Aku Petai Channel. Welcome back. Untuk video kali ni aku bukan nak banding-bandingkan sangat pun, tapi sebab tajuk kali ni berkenaan dengan live action One Piece. Sebab depa duk teaser awal, trailer awal untuk season 2 ni, aku rasa macam aku tak mau letak harapan tinggi. Sebab harapan aku untuk season 1 pun masalah dah. Aku ni sebagai die hard fans untuk One Piece ni, die hard mana ada kan. Sebab aku nak makan pun aku tengok funny moments punya One Piece. Aku ni hidup ni, aku pernah rewatch 2 kali One Piece, daripada episod pertama sampai yang latest tau. Tapi latest tu masa aku rewatch tu pun dekat Dressrosa lah. Jadi orang kata Dressrosa pun beratus episod lah kan kalau nak rewatch pun. Yeah boy. Untuk live action ni aku nak buat sedikit kecaman dah. Dia bukan yang ke arah sindir yang teruk-teruk, bukan nak hantam teruk-teruk, tapi aku cuba nak bandingkan lah benda ni. Sebab bukan semua benda hang boleh buat live action bro. Bukan semua benda yang hang boleh nak adaptasikan daripada anime ni menjadi satu ke dunia live action tu. Sebab bagi aku One Piece ni tak berapa nak sesuai lah untuk buat live action. Sebab apa aku nak cakap benda tu, world building dia, karakter dia, plot, biasalah plot memang bagus lah. Sebab Ichiro Oda yang buat cerita live action ni, maksudnya dia yang buat skrip untuk plot jalan cerita sendiri. Dan dia juga pilih casting, dia buat casting untuk pilih pelakon yang dia nak. Faham tak? Aku tak tahu lah dia sama ada nak buat cerita One Piece ataupun One Peaceful. Faham apa yang aku nak cakapkan benda ni. Okay, aku nak buat perbandingan yang pertama berkenaan dengan karakter lah. Watak yang dikastingkan itu yang diambil oleh Oda. Yang pertama kita pergi dekat Luffy. Luffy kita tahu watak Luffy ni, kapten ni, dia ni macam mana. Okay, Luffy ni aku tak mau usik banyak lah. Luffy ni kita tahu dalam live action dengan dalam anime memang berbeza gila. Sebab maksud aku dalam anime kita tahu dia punya Goofy tu macam mana. Dan kita pergi ke arah live action, kita tengok dia tak boleh nak menjiwai watak tu. Dia ni kita bukan sembang pasal bajet berjuta-juta bro. Memang hang invest untuk buat live action One Piece ni, mereka invest banyak berjuta-juta. Aku rasa lebih pada puluhan juta ataupun puluhan juta lah lebih kurang. Aku rasa mereka nak build set tu dan mereka nak buat CGI yang banyak gila. Sampai mereka orang kata ambil satu season tu gapnya lama. Sebab kita hari tu pun lepas kita tunggu season 1 pun memang agak lama lah. Sebab kita hypekan benda tu, padahal tu tak sesuai dengan harapan lah bagi aku lah. Tapi ada aja yang fans-fans kat luar sana mereka boleh terima benda tu. Cuba aku sajalah tak berapa nak terima. Ben Beckman gemuk hampir terima. Ada ke Pirate King obesity? Aku tak boleh terima Ni aku cakap pasal season pertama dulu. Mihawk apa semua memang okey. Sebab One Piece live action ni aku nampak okey sebab dia bawa East Blue punya season ni, dia sampaikan benda tu dengan baik. Tapi untuk season kedua ni aku dapat leak teaser yang mereka sembang pasal mereka nak buat season 2 ni berkenaan dengan Logo Town, Whiskey Peak, lepas tu dengan Garden, lepas tu dengan Elbaf apa semua. Lepas tu mereka pergi dekat Whiskey Peak, lepas tu pergi dekat Rivers Mountain. So mereka buat banyak tempat ni dalam satu, mereka compact satu dalam satu season 2 ni. Faham tak? Dia bukan benda ni, dia bukan nak highlight kat pasal HDR punya grafik CGI dia. Kita nak cerita ni menjiwai dah. Jiwa kita tengok One Piece ni, kita tahu dia punya story punya plot tu macam mana. Tapi untuk season 2 ni mereka combine kan, mereka pergi cepat-cepat, mereka macam rushing untuk pergi tempat-tempat tu. Dia macam ada terlepas missing point penting untuk mereka sampaikan dekat live action tu. Faham tak? Masa kita tengok dalam anime banyak lah, berpuluh-puluh episod lah kan. Sebab kita tahu ada benda-benda yang mereka point-point kan. Sebab kita dibuildkan karakter mereka ni berdasarkan dengan persahabatan.
persahabatan. Sebab shonen kan mereka ketengahkan benda tu, isu tu. So mereka bawa ke live action ni, mereka completekan jadi macam terlalu padat. Aku tak tahu lah, tapi aku tak mau hypekan benda ni lah maksudku. Sebab aku tak mau letak harapan tinggi sangat pun untuk season 2 ni. Jadi untuknya masalahnya aku nak cakap ni, satu menjiwai watak lah. Banyak karakter yang tak dapat nak jiwa wataknya, mereka dapat terima benda tu. Dan grafik memang tapi ada nampak macam kartun sikit lah. Nampak macam terlalu orang cakap over sikit, over grafik tu sikit. Tapi dia punya world building tu memang best. Memang aku nampak macam okay, mereka betul-betul fokus. Tapi ni macam mana nak cakap, ni bukan isu yang orang kata nak fokuskan hang punya grafik lawa, hang punya HDR 4K, pelakon-pelakon handsome. Dia bukan macam tu. Dia nak hang watak Luffy tu sebagai apa, Nami tu sebagai apa, Zoro ni macam mana. Dia nak jiwa watakkan tu. Lepas tu Vivi, aku tak mau usik benda ni. Sekali orang cakap aku racist, tapi awak Vivi macam tu. Yeah, boy. Aku kecewa lah. Dia bukan kecewa sebab apa? Sebab kita tahu Vivi ni daripada Arabasta. Arabasta ni dia daripada Arab. Nama apa Arabasta? Arab. Jadi Arab ni, orang ni macam mana weh? Dia pun ambil macam mana? Tone aku tak mau racist. Cuma aku nak cakap tone dia punya warna untuk kecantikan Vivi itu adalah berbeza berbanding dengan anime tu lah. Jadi ada banyaklah peminat yang tak berapa nak berkenan lagi. Tapi aku lebih tak suka Bebek Mana. Lepas tu berkenaan dengan isu Garp terlalu over untuk buru cucu dia sendiri, yang faham tak benda tu. Jadi sebab kita tahu yang bab masalah ni, yang Bali Meriam dan kekuatan Garp untuk buru Luffy ni taklah macam tu dalam anime. Garp ni dia tak terlalu fokus sangat pun nak buruan cucu dia sendiri. Kalau hampa tengok dalam anime, kita tahu benda tu. Garp dia sampai lepaskan Luffy dekat Water 7. Dia lepaskan Luffy tapi dia tunjuklah dia punya power saja je. Dia nak test Luffy dia saja, dia tak nak test cucu dia. Tapi season 1 hampa tengok macam mana. Dia macam sikit-sikit Garp, sikit-sikit Garp. Okay. Tak ada ke Marine lain yang nak buru Luffy masa tu? Terlalu awal untuk Garp muncul untuk kejar Luffy masa tu. So benda tu aku tak berapa nak berkenan. Lepas tu yang kedua, yang kedua adalah Chopper. Aku tak mau letak harapan tinggi. Relax. Sebab Chopper adalah satu karakter yang amat comel. Boku wa Chopper, Tony Chopper. Dia terlalu watak yang terlalu comel bagi aku. Dan mereka buat watak tu sebagai satu grafik CGI. Kena faham tak benda tu CGI. Dan mereka dah leak dah dialog dan Chopper kat situ. Aku tengok not bad lah. Tapi kita tengok macam mana nanti. Okay. Sebab aku tak mau letak harapan yang terlalu tinggi. Apa pendapat hampa bila hampa tengok teaser season 2 ni? Apa rasa akan ada improvement. Tapi Netflix punya kutipan mereka untuk cerita One Piece live action ni tinggi. Itunya aku dengar lah, itunya aku tahu. Netflix popular dengan live action One Piece ni. Ya lama tak popular sebab One Piece punya fans dekat dunia ni banyak gila. Oh my god. Wow. Banyak gila, terlalu banyak benda tu. Dan mereka akan spend banyak juta untuk buat cerita ni. So mereka expect apa? Mereka expect kutipan yang tinggi lah, betul tak? Tapi sayang, tapi aku nak cuba nak cakapkan ni, kita sebagai peminat dalam cerita One Piece, kita tahu apa ni sebagai pembuat live action ni. Kita memang fokus depa punya grafik dan sebagainya, tapi watak itu yang memain peranan yang penting sekali dalam live action. Sebab semua benda macam aku cakap awal tadi, semua benda tak boleh buat live action mat. Ada benda lain yang boleh buat cerita-cerita lain, Doraemon ke. Kan? Tapi aku boleh cakap banyaknya sampah ni
live action bukan daripada pelakon-pelakon daripada barisan orang-orang Jepun lah. Okay. Tapi ada orang juga petikai benda tu. Luffy dia berasal daripada sini, ni Zoro ni berasal daripada negara ni. Sebab tu lah mereka ambil lanu-lanu mereka kutip kru-kru ni dari pelbagai negara. Jadi dekat situ lah nampaknya cerita ni hidup. Dia bukan macam tu, bro. Dia bukan macam tu. Nak masukkan kita ni rasa janggal sebagai peminat. Ni aku bersuarakan atas seorang peminat cerita One Piece lah. Kita rasa janggal sebab dia punya language tu dalam bahasa English. Sebab kita dibesarkan oleh One Piece punya cerita ni. Kita hidup dengan Japanese punya dub. Oh my god! Wow! Faham apa yang aku nak cuba sampaikan? Kita dibesarkan dengan Japanese punya dub. Kita tahu lah. Ada kata no Yumiwo. Okey, kalau hampa perasan dalam live action ni, mereka banyakkan daripada shonen lah. Kalau hampa nak cakap Dragon Ball tu suara sembang lah, benda sampah macam tu. Aku cukup tak suka bab Dragon Ball punya live action ni. Mereka buat 2 movie tak silap aku. Dragon Ball ni. Tak silap aku lah. Sebab aku pun tak ambil tahu sangat pasal live action Dragon Ball ni. Ada je orang hantar. Aku tengok sikit aku kata tak boleh pergi. Mana ada Goku modern macam tu. Okay. Lepas tu kalau macam Bleach, ada kat Netflix tak silap aku. Bleach punya live action. Best juga. Sebab pelakon dia daripada Jepun. Sebab tu aku cakap pentingnya dub dan language untuk ambil karakter itu, ambil pelakon itu, melakukan watak yang dikeluarkan daripada anime ataupun manga menjadi live action. Itu pentingnya orang Japan. Maksudku kita ni dibesarkan dengan language dub Japanese. Faham tak? So kita dah terbiasa dengan benda tu. Benda tu better lah sikit. Kita tengok walaupun karakter itu tak terlalu over ataupun over, kita tahu yang watak daripada anime tu memang macam tu. So fight scene yang aku tengok dari cerita Bleach tu memang agak puas hati walaupun grafik dia macam tu. Biasa live action yang bermodalkan tak berjuta-juta macam cerita One Piece ni. Tu aku cakap benda ni semua ada je setengah benda yang kita boleh buat live action. Bukan orang kata setakat bajetnya tinggi lepas tu kita buat, kita ambil pelakon-pelakon macam ni dah. Bukan weh. Sebab kita kena tahu peminat mereka nak macam mana. Ada yang patut kekalkan, ada yang patut tak dikekalkan. Ada yang patut dibuat live action, ada yang patut tak dibuat live action. Hanya dibiarkan sekadar kita tengok anime saja dan baca manga, kita follow flow tu saja. Tak payah kita nak over dengan live action dan sebagainya. Hanya semata-mata untuk kutipan RM1. Dan semata-mata konon nak hypekan benda ni. Weh, live action One Piece weh. Kita tengok One Piece sekarang ni episod berapa dah? 1000 lebih dah weh. Kita dekat mana sekarang ni kat manga kalau ikut-ikutkan. Dekat Elbaf. Kita sekarang dekat Elbaf. Kita sekarang dekat flashback dekat Rocks DZ-Back tau. Kita sekarang ni itu paling latest dah. Orang cakap berapa banyak arc dah. Kita dah pijuh mana dah. Depa nak buat satu season, depa ambil gap berapa masa? 2 turn ataupun 3 turn. Depa punya plan depa, jangka masa depa nak sampai ke tahap tu, ke Wano ke, ke Elbaf ke, depa nak ambil berapa masa tahun ni. Pun dah jadi top 1, cucu-cucu pun dah kahwin pada cucu cucu pada cucu. Jadi punya generation nak umur berapa nak tengok, nak layan benda ni. So depa memang just entertainment benda ni, sebab kita just entertainment untuk tengok live action macam tu saja. Tapi tu cakap penyampaian live action tu macam mana untuk kita sebagai peminat ni yang kita hypekan benda ni. Kita rasa adakah ini berbaloi dengan karya seorang Ichiro Oda yang padu untuk buat cerita One Piece ni, tapi tiba-tiba terlibat dengan live action. Cerita live action tu plot best, tapi kebanyakannya pelakon tak menjiwai watak itu. Okay. Sedikit kecewa di sini. Itu hanya pendapat saya. Janganlah marah saya, jangan kecam saya. Setiap orang ada pendapat masing-masing. Dan saya bagi tahulah sebab apa saya tak suka. Okey. Okay. Jadi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share. Tinggalkan komen dekat ruangan bawah. Hampa boleh komen dekat bawah. Hampa boleh komen pendapat hampa. Apa suka ke tak pasal live action ni, patut ada ke tak. Hampa komen lah kat bawah. Kita kongsi-kongsi lah boy. Okay, setakat tu saja untuk video kali ni. Sedikit agak luahan perasaan lah. Tapi apa pendapat apa? Adakah benda ni
kita tak mau hype lah sangat, betul tak? Kita tak mau cakap terlalu tunggu-tunggu sebab bagi aku 2026 aku perasan benda tu dia nak keluar 2026 lah. Dia pun bagi teaser sikit lah, dia pun tunjuk Nico Robin punya actress, dia pun tunjuk Crocodile, dia pun ada tunjuk yang orang cakap pelakon-pelakon yang baru-baru. Maksud aku dia pun tunjuk sikit-sikit macam tu lah. So dia nak bagi kita hasrat hype kat benda tu. Bagi aku tapi aku tengok Nico Robin cantik lah. Okay, saya minta mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum. Adios.